Apalah nak. Saya minta maaf dan saya minta diri sebab saya ada OnlyFans saya nak layang pula kat rumah. Hah? Hai. Ada telefon. Budak tu tinggal WhatsApp. Anjing tu. Balik makan nasi pula. Telefon pula. Mak aku suruh masak nasi. Mana telefon aku? Aduh, tinggal kat pocik tu ni. Aduh. Kata buta. Kau kan boleh main telefon. Hai, ya Allah. Mana telefon? Pocik. Ya nak. Pocik buat apa ni? Pocik tak ada warna apa-apa pun. Ni anak muda mari pula ni buat apa? Tak ada warna apa pun. Saya salah nampak tadi kot. Saya cari telefon saya hilang. Pocik ada nampak tak? Dah tak ada nampak pun telefon. Kena curi kot. Mungkin kot. Dah tu? Tu dah apa? Mana? Telefon saya tu. Ni. Anak. Telefon anak. Saya pakai telefon apa? Redmi Note 9S. Nampak pula. Dah lah pocik. Dah lah tu berpura-pura. Saya tahu. Saya tahu pocik tak buta. Saya tahu pocik. Pocik buat gini pocik tau. Duit pocik dapat tu dari semua orang hok lama ni hok bagi ke pocik tu memang tak berkat pocik. Pocik nak ke anak bini pocik sendiri makan fikir haram? Pocik nak ke? Tapi pocik ada dua akaun. Akaun halal si, akaun haram si. Pocik jangan loya buruk dengan saya pocik. Saya ni betul-betul nak nasihatkan pocik. Pocik nak ke anak bini pocik makan fikir haram? Jadi darah daging pocik. Pocik janganlah buat gini. Pocik pergilah cari kerja banyak sekarang ni. Ni budak lagi. Mu jangan nasihat abang semua. Pocik 15 tahun dalam bidang ni. Nak rajin lagi. Pocik gerak. Ni nak nasihat aku. Mu tu pilih. Tapi bok 20 ke boh? Bok 20 ke boh kerja ni harus. Bukan haram? Bukan haram ni harus. Bok tang kiper. Akhir zaman. Kau baik nampak jahat. Kau jahat nampak baik.